Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Kelab Eropah telah mengumumkan kehadiran pemain warisan baharu yang bakal menjadi sebahagian daripada skuad Malaysia. Usaha untuk mencari pemain warisan bagi membantu Harimau Melaya giat diusahakan oleh Barisan Revolusi Harimau Melaya yang dikemudi oleh DYN Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Proses mendapatkan pasport Malaysia untuk pemain warisan dari Belanda kini berada di peringkat akhir. 3 lagi pemain juga dalam proses mendapatkan kerakyatan. Kami berharap ingin mengambil langkah yang cemerlang apabila kelayakan Piala Asia 2027 bermula pada Mac. Usaha ini bagi membantu Harimau Melaya mempunyai pilihan yang lebih luas dengan pemain-pemain warisan ini akan meningkatkan peluang bagi aspirasi kami untuk membawa Harimau Melaya ke peringkat seterusnya, ujarnya di FM Malaysia. Pengumuman oleh Kelab Portugal SC Portimonense mengesahkan bahawa salah seorang pemain mereka bakal beraksi buat Malaysia. Perancang tengah berbakat Hector Heval menjadi nama terbaru yang diumumkan acara rasmi oleh kelabnya dan bakal mengarung jersey kebangsaan. Heval mampu beraksi sebagai pemain tengah atau tengah menyerang jika diperlukan. Graduan akademi dan hak itu juga pernah beraksi untuk IK Larnaca, FC Kota China dan FC Andorra. Beliau juga memiliki pengalaman beraksi di Asia apabila pernah beraksi untuk kelab China League One, Guangqi Pinggu Haliao dari 2024 hingga 2025. Persiapan rapi sedang dilakukan oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan, Peter Klamovski, menjelang sepak mula kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal pada 25 Mei ini.